Okey, jom kita tengok dekat-dekat sikit ukiran lama ni. Ia nampak macam gambaran biasa tentang pengepungan Melaka pada tahun 1600 kan? Tapi sebenarnya, dalam gambar ni tersembunyi satu rahsia, satu strategi maritim yang ramai terlepas pandang. Cuba perhatikan betul-betul kat penjuru bawah kiri ukiran ni. Nampak tak kapal-kapal Melayu yang kecil tu? Kapal-kapal ni dikenali sebagai gali. Ya, memang nampak kecil kalau nak dibandingkan dengan kapal Eropah yang besar gedabak tu, tapi jangan tertipu dengan saiznya. So, persoalannya sekarang, adakah saiz kapal yang kecil ni bermakna peranannya pun kecil dalam pertempuran? Seperti yang kita akan lihat sebentar lagi, jawapannya jauh sekali. Okey, pertama sekali, kita kena faham reka bentuk gali ini. Ia bukan sekadar versi kecil kapal Eropah. Tak. Sebenarnya, ia adalah satu hasil kejuruteraan yang sangat pintar yang direka khas untuk persekitarannya. Setiap ciri reka bentuk gali ni ada sebabnya. Ia panjang, rendah dan ringan memang sengaja dicipta untuk selat Melaka yang terkenal dengan perairan yang sempit dan cetek. Reka bentuk inilah yang bagi dia kelebihan, membolehkannya tukar arah dengan super laju dan menyusup masuk ke kawasan-kawasan yang kapal besar takkan boleh sampai. Dan inilah perbezaan teknologi yang paling ketara. Kapal-kapal Eropah ni kan bergantung 100% pada angin. Tak ada angin, tak geraklah dia. Tapi gali, ia guna gabungan layar dan dayung. Maksudnya, walaupun tak ada angin langsung, ia masih boleh bergerak dengan pantas. Bayangkan betapa besarnya kelebihan taktikal ni. Jadi, dengan reka bentuk yang lincah macam ni, macam mana pula cara ia digunakan dalam pertempuran? Nah, di sinilah kita nampak yang gali ni sebenarnya adalah senjata perang gerila di laut. Kena fahamkan benda ni. Gali bukan dibina untuk lawan tembak-tembak meriam dari jauh. Bukan itu fungsinya. Peranannya lebih kepada serangan kilat, kepungan dan gangguan. Senjata utamanya bukan meriam, tapi kelajuan dan elemen kejutan. Doktrin combat, dia boleh kita simpulkan dalam 3 langkah mudah. Nombor 1, menyusup dan hampiri musuh tanpa dikesan. Nombor 2, bila dah cukup dekat, lancarkan serangan mengejut. Dan nombor 3 yang paling penting, guna kelincahannya untuk kawal pergerakan di medan perang, sekat laluan musuh dan sokong operasi yang lebih besar. Tapi kan, kapal tu cuma sebahagian cerita je. Kelebihan sebenar datang dari sesuatu yang kita tak nampak dalam ukiran ni, iaitu orang yang mengemudikannya. Pengetahuan tempatan. Apa maksudnya ni? Senang cerita, ia adalah pemahaman mendalam tentang selok-belok Selat Melaka. Mana airnya dalam, mana airnya cetek, macam mana arus bergerak, laluan mana yang selamat. Inilah kelebihan yang tak boleh ditiru oleh mana-mana kuasa asing. Reka bentuk kapal tu dan pengetahuan krunya memang gandingan yang sempurna. Pengetahuan ni, ia macam mengubah Selat Melaka jadi kubu pertahanan yang kebal. Kreo gali boleh berlayar dengan yakin di kawasan yang kapal-kapal Eropah anggap sebagai kawasan bahaya atau tak boleh dilalui langsung. Ia betul-betul home field advantage. So, apa pengajaran besar yang boleh kita ambil dari semua ni? Daripada kapal-kapal kecil yang nampak tak penting ni, ia sebenarnya menunjukkan satu falsafah strategi yang sangat berbeza. Kehadiran Khalid ni membuktikan satu benda yang sangat penting. Kuasa tempatan macam Kesultanan Johor masa tu, mereka bukan sekadar pemerhati pasif. Oh, tidak. Mereka adalah pemain yang sangat aktif dan sangat penting. Sokongan mereka amat diperlukan dalam mana-mana kempen ketenteraan di rantau ni. Dan ayat ni, ia merumuskan segalanya. Gali Melayu ni mewakili satu kerangka berfikir maritim yang lain. Ia bukan tentang siapa yang ada kapal paling besar atau meriam paling kuat, tapi ia tentang siapa yang lebih bijak menguasai ruang melalui pergerakan, kelincahan dan keupayaan untuk menyesuaikan diri. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Teknologi apa pada zaman sekarang yang mungkin kita pandang sebelah mata hanya kerana saiznya yang kecil tanpa kita sedari kelebihan strategi yang tersembunyi di sebaliknya? Fikir-fikirkanlah.